أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan kita dapat bertemu pada malam ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكهنا في الدين. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkan dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibayah tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ni Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, ruang dan peluang bersama-sama dalam majlis ilmu, ya, dalam segmen tadabbur dan tajwid bersama dengan Usrah Glory. Dan tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahniah Ustaz ucapkan kepada semua kerana masih lagi diberikan istiqamah. Malam ni tuan-puan kita berada pada siri yang kelima. Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu pada malam ni. InsyaAllah malam ni insyaAllah kita akan mengupaskan dan juga mengetahui tadabbur apa yang Allah nak sampaikan mesej daripada surah An-Nasr. Kita berkenalan dengan surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 daripada 114 surah. Kemudian surah ini mempunyai 3 ayat sahaja. Surah ini adalah surah yang turun di Madinah ataupun digelar sebagai Madaniyah. Surah-surah yang turun di Madinah akan digelar sebagai surah Madaniyah. Manakala surah yang turun di Makkah akan disebut sebagai surah Makkiyah. Surah ini terletak pada muka surat 603. Kalau tuan-puan nak buka Al-Quran pun boleh sama-sama insya-Allah. Kemudian asbabun nuzul ataupun sebab turun surah ini tidak dinyatakan. Cuma mesej ataupun alamat surah ini lebih kepada nak menunjukkan bahawa tugas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tugas Rasulullah dah pun selesai, iaitu dah pun menyelesaikan menyampaikan dakwah sepenuhnya apa yang telah pun diwahyukan kepadanya daripada Allah, semuanya telah pun disampaikan. Maka surah ini adalah petanda bahawa Nabi akan pergi buat selamanya. Kemudian bila mana turun surah ini tuan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil anak dia Fatimah. Kemudian
Fatimah kata apa? Aku telah diberitahu. Baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fatimah, aku telah diberitahu bahawa ajalku telah hampir. Maka anak Nabi bila dengar begitu menangis. Ialah ayah dia, ya, Rasulullah, orang yang sangat mulia, orang yang sangat hebat, akan meninggalkan dia. Maka wajarlah sebagai seorang manusia akan sedih, akan menangis. Tetapi apa kata Nabi dekat anak dia? Isbiri, sabarlah. Kerana sesungguhnya engkau adalah ahli keluarga yang pertama akan mengikutiku. Maka bila terdengar jawapan begitu, maksudnya apa? Maksudnya lepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selepas daripada tu, daripada keluarga Nabi yang akan mengikuti Nabi, maksudnya yang akan meninggal adalah anak dia sendiri, iaitu Sayyidatina Fatimah. Lalu bila mana Fatimah mendengar jawapan daripada ayahnya, seorang Rasulullah, ahli syurga, kekasih Allah, orang yang menjadi orang yang akan memberi syafaat di akhirat, menjadi orang yang pertama yang akan menolong orang-orang yang memerlukan syafaat di akhirat, maka Fatimah ni tersenyum bila mendengar respon daripada ayahnya. Apa jadi tuan-puan kalau kita lah kan, ni contohlah. Kalau kita contoh dah nak mati, kemudian anak sedih, kemudian kita cakap kat anak kita pula, bang, lepas ni kau pula meninggal. Apa respon anak tu? Wish, tak nak lah mati dulu kan. Itu respon orang yang belum betul-betul faham tentang agama. Maka kat sini bahaya tuan-puan, bila mana lalu Fatimah ni tersenyum, inilah selesai hadis itu. Ada beberapa lagi hadis menceritakan tentang kisah di mana hampir kewafatan Nabi. Ada hadis lain juga meriwayatkan tentang Nabi ni mengkabarkan kepada Fatimah. Sama juga responnya. Fatimah sedih, Fatimah menangis, kemudian Nabi kata dekat Fatimah, ahli keluarga yang pertama yang akan ikut aku, maksudnya yang akan mati selepas daripada aku adalah engkau. Maka Fatimah sonok. Fatimah menjadi orang yang terawal daripada kalangan ahli keluarga Nabi yang meninggal. Itu dia. Itu kisah yang pertama. Kemudian kita bawakan pula hadis yang kedua tuan-puan. Waktu satu ketika Nabi berada di atas mimbar, kemudian memberitahu akan seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pilihan yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Ada dua. Pilihan pertama adalah mendapat kemewahan dunia. Kemudian apa sahaja yang dia kendaki, maksudnya Allah memberikan dua pilihan kepada manusia. Diberikan pilihan sama ada nak kemewahan dunia dan apa sahaja yang dia nak Allah bagi. Ataupun yang kedua, pilihan kedua adalah mendapat apa yang di sisi Allah, iaitu nikmat akhirat. Maka apa hamba Allah ni pilih? Hamba Allah ni pilih adalah pilih apa yang di sisi Allah, iaitu nikmat akhirat. Abu Bakar As-Siddiq bila mendengar apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh baginda, Abu Bakar menangis. Kemudian dia bersumpah demi ibu bapanya, dia sanggup berkorban untuk mendapatkan pilihan tersebut, iaitu apa yang di sisi Allah. Maknanya dia nampak tujuan akhirat lebih daripada kenikmatan dunia yang sementara. Ini pemimpin yang mulia tuan-puan. Nak pilih nikmat akhirat, makna kata nak pilih nikmat yang kekal abadi. Hari ini kita nak pilih nikmat apa? Kalau contoh orang ada jutawan jumpa kita, nak 1 juta, contohlah 1 juta sikit kita bagi, nak 10 juta ataupun nak nikmat ke akhirat. Waktu tu kita nak pilih mana? Nak 10 juta ni ke ataupun nak nikmat ke akhirat? Contohnya gitulah. Sebab dalam ni hadis Nabi tadi, pilihan tersebut nak kemewahan dunia dan apa sahaja yang dikehendaki ditunaikan, ataupun nak apa yang akan Allah berikan di sisinya, iaitu nikmat syurga yang tidak ada nikmat yang terindah berbanding syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datangkan dua kisah ni untuk permulaan pengenalan daripada surah
An-Nasr. Bagi tuan-puan yang mungkin baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang semua. Nanti kalau tak dengar dua kisah yang saya bawakan tadi di permulaan, nanti boleh tengok rakaman yang telah pun kita buat. InsyaAllah. Tuan-puan, malam ni kita akan kupaskan surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman pada ayat pertama surah An-Nasr dengan perkataan idza. Idza membawa maksud telah datang. Apabila telah datang. Jaa. Ya, idza jaa maksudnya apabila telah datang. Nasrullah. Nasrullah membawa maksud pertolongan Allah. Kemudian wal fath dan kemenangan. Tuan-puan, ayat pertama ni, mari kita kupaskan keunikan ayat pertama. Allah nak bagi tahu apa? Ayat pertama ni, bila datang Nasrullah, bila datang pertolongan Allah. Maksudnya, bila datang pertolongan Allah, maknanya akan adalah kemenangan bila Allah dah tolong. Tapi Allah ulang perkataan kemenangan 2 kali. Idza jaa nasru, nasru tu dah pertolongan Allah. Kemudian wal fath. Bila mana pengulangan ayat ya, yang sama maksudnya, kemudian Allah ulang perkataan kemenangan tu 2 kali. Maksudnya benda tu penting. Benda tu ada mesej yang Allah nak sampaikan. Seperti mana dalam surah Al-Qadr. Contoh dalam surah Al-Qadr, Allah sebut tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam tersebut turunnya malaikat dan warruh. Warruh ni adalah gelaran kepada malaikat Jibril. Persoalannya adalah Allah dah sebut turunnya malaikat-malaikat. Jibril tu juga adalah malaikat. Tapi kenapa Allah mengulang 2 kali perkataan? Satu malaikat umum, kemudian warruh. Allah memfokuskan ruh ni kepada Jibril alaihi salam. Kerana apa? Kerana Jibril adalah ketua para malaikat. Jibril adalah malaikat yang paling mulia yang membawa wahyu Al-Quran yang kita sedang tadabbur ni tuan-puan. Ya, maka Allah mention, ya, Allah memberikan kemuliaan kepada warruh ni tadi, kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka sama juga dengan ayat pertama ni tadi, Allah mengulang perkataan kemenangan sebanyak 2 kali. Pertama tadi nasru, ya, kemudian wal fath 2 kali. Apa mesej yang Allah nak sampaikan, iaitu wal fath ni maksudnya pembukaan kota Mekah. Kemenangan yang paling agung dalam sejarah peradaban manusia, yang mana terbukanya ataupun terzahirnya Islam itu, termasuknya manusia berbondong-bondong ke dalam Islam waktu bersejarah ini, iaitu pembukaan kota Mekah. Maka Allah mengulang perkataan nasru, perkataan kemenangan ini sebanyak 2 kali supaya manusia hari ini mengambil penting ataupun mengambil perhatian kepada ayat tersebut. Dapat? Okey, itu tadabbur ayat yang pertama. Mari kita berpindah tadabbur ayat yang kedua. Sebelum tu, kita nak tahu juga Fathul Mekah ataupun pembukaan kota Mekah ni waktu bila? Tuan-tuan, pembukaan kota Mekah yang berlaku adalah pada 8 Hijrah. 8 Hijrah ni maksudnya apa? Tahun ke-8 selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi berdakwah tuan-puan dekat Mekah sahaja sebanyak 13 tahun lamanya. Kemudian perintah berhijrah Nabi, Allah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah. Maka Nabi berhijrah ke Madinah selepas 8 tahun Nabi berhijrah. Maknanya kata dah berapa tahun Nabi berdakwah? 13 tahun campur 8 tahun, dah 21 tahun. Masya Allah. Tempoh yang sangat lama tuan-puan. 21 tahun Nabi berdakwah. Maka waktu tu baru Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dengan dengan terbukanya pembukaan kota Mekah. Persoalannya adalah kenapa
Allah tak terus berikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kemenangan. Sedangkan Allah mampu je mematikan orang-orang kafir ni yang hina Nabi, yang rendahkan Nabi, yang bunuh para sahabat, yang seksa para sahabat, ya, yang menuduh Nabi ahli sihir, yang kata Nabi ni pembohong, Nabi ni adalah yang mereka-reka Al-Quran. Kenapa Allah tak benamkan semua seperti umat terdahulu? Tetapi Allah memberikan masa yang panjang kepada Nabi untuk berdakwah selama 21 tahun. Kemudian baru Allah berikan kemenangan. Maka Allah menjawab, ya tuan-puan, pada suratul Baqarah ayat 214 muka surat 33. Ayat ni tuan-puan, mari saya buka sekejap supaya tuan-puan boleh ambil manfaat juga. Kalau ada Quran, boleh buka Quran sekali ataupun boleh tengok di skrin yang kita kongsikan pada muka surat 33. Ayat yang ke-214. Allah sebut apa pada ayat ni? Am hasibtum. Adakah kamu menyangka an tadkhulul jannah? Kamu ni boleh masuk syurga. Walamma ya'tikum. Ya, dan kamu ni Allah sebut walamma ya'tikum. Allah sebut, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan? Mathalul ladzina khalau min qablikum. Seperti mana misalan umat terdahulu daripada kamu. Allah nak beritahu apa? Kalau orang tu kata dia beriman, dia belum betul-betul beriman selagi mana dia tidak diuji. Seperti umat terdahulu yang diuji imannya, ya, diuji akidahnya. Maka Allah sebut apa cabaran, apa ujian yang nak ditentukan orang ni betul-betul beriman. Maka Allah memfokuskan kepada 3 perkara. Massat-humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal-ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, saya tengok kat sini, Okey. Massat-humul ba'sa. Ba'sa ni maksudnya adalah kefakiran. Wad-dharra, kesakitan. Wa zulzilu, hatta, dan digoncangkan imannya. Hatta yaqula ar-rasul. Ya? Kemudian sehingga ada yang bertanya kepada Rasulullah. Hatta yaqula ar-rasul, sehingga ada yang bertanya dekat Rasulullah, walladzina amanu ma'ahu, bila nak datang pertolongan Allah ni? Mata nasrullah. Umat terdahulu tuan-puan, ada satu ketika ada sahabat Nabi ni dah tak tahan dengan tentangan daripada kaum musyrikin Mekah. Ialah di pulau, kemudian diboikot, ada yang diseksa, ada yang dirampas hartanya. Kemudian mereka ni diseksa tuan-puan, dibuang daripada keluarga, terpaksa meninggalkan apa yang dia ada dekat Mekah, terpaksa berhijrah, tinggalkan semua, ada rumah, kalau zaman sekarang lah kan contoh, ada rumah, ada kereta, ada anak-anak, ditinggalkan semua, pergi berhijrah. Maka ada para sahabat ni terlalu sedih, maka dia kata mata nasrullah, bila datang pertolongan Allah? Apa jawab Nabi? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya nasrullah, pertolongan Allah tu sangat hampir. Kemudian bila mana sahabat Nabi ni bertanya gitu, Nabi berikan satu contoh zaman dahulu, ya. Ada kisah di mana umat terdahulu mereka mempertahankan iman sampai mereka ini dibenamkan dalam tanah separuh badan. Kemudian mereka digergaji daripada atas sampai ke bawah. Kemudian ada yang dicampakkan, ada yang dicampakkan masuk ke dalam air yang mendidih. Kemudian ada yang disiat-siat menggunakan sikat besi. Ya? Zaman dahulu punya siksaan kepada orang yang beriman. Sikat besi ni disikat
kepada badannya sampai keluar daging-dagingnya, sampai keluar isi-isinya, sampailah ke tulang. Itu antara siksaan umat terdahulu. Maka apalah sangat Nabi kata dengan ujian yang kita rasa sekarang. Ya Allah. Maka para sahabat yang bertanya tu terdiam dan teruskan bersabar dengan ujian. Maka ibu ayah tuan-tuan dirahmati Allah, apa mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita hari ini? Kenapa Allah menangguhkan kemenangan kepada Nabi selama 21 tahun? Kerana syarat nak menyatakan keimanan seseorang perlu lepas syarat. 3 syarat Allah sebut tadi. Apa syarat yang pertama? Syaratnya adalah syarat orang yang menyatakan dia ni betul-betul beriman akan ada 3. Pertama, akan diuji dengan kefakiran. Maksudnya, kita ni tuan-puan, nak lari macam mana pun akan diuji dengan harta benda. Ada orang yang Allah berikan harta bendanya banyak. Bahkan dia tak tahu nak buat apa. Terlalu banyak hartanya. Rumah dah beli, kereta, motor. Ya? Kemudian kalau telefon paling latest. Apa saja yang dia nak beli, dia boleh pergi kedai beli cash. Apa saja istilahnya kekayaan yang luar biasa. Ada pula orang yang Allah uji dengan harta, di mana kadang-kadang ialah cukup makan je, ataupun sehari tu nak makan pun dicatu makanannya, diuji dengan harta benda. Maka waktu ni bagaimanakah keimanan kita tuan-puan? Kemudian ujian yang kedua adalah berbentuk kesakitan. Waddarra, Allah sebut pada ayat tadi ni kan, ayat 214. Ujian kedua kesakitan, iaitu fizikal tubuh badan kita lah. Allah uji kita ialah bila dah meningkat usia, ujiannya pelbagai. Ada yang sakit lutut, sakit kaki, kencing manis, kanser. Apa-apa saja ujian yang sedang kita hadap saat ini tuan-puan, maka di manakah kita punya keimanan itu kepada Allah? Adakah kita sabar? Adakah kita redha? Ataupun kita ni melawan takdir? Kenapa aku yang kena? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan tu? Orang yang beriman adalah orang yang redha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kalau ujian, contoh apalah contoh kan, ujian terpaksa masuk hospital, terpaksa dialisis 2-3 hari, 2 hari sekali. Itu memang ujian yang Allah dah tentukan kepada setiap orang. Kan Allah sebut dalam surah Baqarah juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku berikan ujian kepada hamba-Ku, ya, melainkan sesuai, ya, dengan kesanggupan dia. Maka hari ni contoh, kalau kita tak diuji, suami kita diuji, ya, contoh suami sakit ke ataupun isteri sakit ke, apa-apa sajalah yang bentuk kesakitan. Kemudian yang ketiga, digoncangkan imannya. Wazulzilu hatta yaqular rasul, Allah sebut. Digoncangkan imannya, iaitu perasaan. Ya, diuji dengan perasaan, diuji dengan rasa hasad dengki, diuji dengan rasa dendam, diuji dengan rasa tiba-tiba ada orang datang sakitkan hati kita. Waktu tu kita nak maafkan ke tak? Gitu. Diuji dengan perasaan, ya, sedih, perasaan gembira, tengah sonok-sonok, ingat Allah tak? Maka ni tiga benda ni lepas ke tak? Maka selepas 21 tahun, ya, baginda berdakwah lamanya, maka ya, dah cukup syarat Nabi dan para sahabat yang terawal ini, mereka betul-betul beriman, maka Allah memberikan kemenangan kepada Islam, iaitu Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Itu tadabbur ayat pertama tuan-tuan. Masya-Allah, mudah-mudahan memberikan kesan kepada kita. Kita berpindah kepada ayat kedua. Wa ra'aita, dan engkau melihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna, masuk, fi, dalam, masuk mana ni? Dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya Allah. Ibayah tanpa yang dirahmati Allah. Ini satu peristiwa yang sangat manis yang Nabi dan para sahabat yang beriman melihat sendiri. Di mana orang-orang musyrikin Mekah, mana kata orang kampung Nabi lah. Yalah, Nabi kan berasal daripada Mekah.
Nabi berdakwah 13 tahun. Waktu Nabi berdakwah 13 tahun ni tuan-puan, yang beriman tak ramai. 200 orang sahaja yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, selepas Nabi berhijrah dan Nabi berhijrah 8 tahun ke Madinah. Lepas 8 tahun Nabi patah balik, ya. Kemudian berlakunya Fathul Mekah. Waktu Nabi datang bersama para sahabat ni, berapa orang Nabi dengan para sahabat datang ni? Jumlahnya adalah 10,000 para sahabat bersama Nabi waktu Fathul Mekah. Yang uniknya tuan-puan, waktu Fathul Mekah berlaku ni tidak ada berlakunya pertumpahan darah. Tidak ada berlakunya peperangan. Waktu ni Allah memberikan mereka ni, orang-orang kafir musyrikin ni, tak tahu kedatangan Nabi. Kan kalau biasa nak berlaku peperangan, dia akan ada pengintip yang selidik, ada musuh dari luar. Tapi subhanallah, orang-orang kafir musyrikin Mekah ni, waktu Nabi para sahabat datang ni, mereka tak sedar pun. Tahu-tahu Nabi dan para sahabat dah duduk dalam kota Mekah, dah datang ramai-ramai. Maka mereka tak ada buat apa-apa persiapan perang, tak ada. Macam biasa jalan, pergi pasar, berjalan, pergi sana sini, tak ada bawa apa-apa kelengkapan perang. Maka waktu tu apa yang berlaku kepada orang kafir? Orang kafir semua serah diri. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berdiri di pintu Kaabah sambil memegangnya. Kemudian ni orang-orang kafir ni tadi semua ketakutan, ialah tengok Nabi dengan para sahabat 10,000 orang datang. Mereka duduk ya di depan Nabi, kemudian mereka tunggu untuk dihukum. Kemudian apa yang Nabi ucapkan kepada mereka? Madza tazunnu an af'alu bikum? Apa yang kamu agak aku akan lakukan kepada kamu? Semua takutlah. Semua takutlah. Ialah Nabi 13 tahun Nabi duduk kat Mekah berdakwah. Nabi membesar, kemudian Nabi berdakwah 13 tahun Nabi berdakwah kat Mekah. Apa je yang Nabi tak kena? Nabi di pulau, Nabi dihina, Nabi dicerca. Kemudian Nabi diletak di sepanjang jalan duri-duri. Nabi diletak perut unta waktu Nabi solat. Apa je yang tak kena dekat para sahabat? Ada yang di pulau, ada yang diseksa, pelbagai perkara yang dilakukan kepada layanan yang buruk ya oleh orang kampung Nabi sendiri, ya, iaitu penduduk Mekah. Maka Nabi tanya soalan ni, madza tazunnu an af'alu bikum? Apa yang kamu agak aku akan lakukan kepada kamu? Kemudian ni akhlak seorang Nabi dan Rasul, tuan-puan. Kita nak belajar akhlak Nabi ni. Bila mana orang hina kita, orang mengata kita, sabar, kita belajar daripada kisah Nabi. Apa Nabi cakap? Aku akan cakap seperti mana Nabi Yusuf cakap kepada adik-beradiknya yang merancang untuk membunuhnya. Tuan-puan. Kalau tuan-puan nak tengok nanti kan dalam surah Yusuf pada ayat 92, muka surat 246. Apa respon Nabi Yusuf waktu mana adik-beradiknya dengan ayahnya sekali datang, ya, ialah bila mana mereka ni adik-beradik Nabi Yusuf ni, mereka dah miskin, kemudian mereka tak ada makanan, mereka datang dekat Mesir untuk minta makanan dekat Nabi Yusuf. Mereka rasa malu, mereka rasa sedih, mereka rasa takut. Yalah, Nabi Yusuf dah jadi pemerintah. Maka apa respon Nabi Yusuf? Hari ini tidak ada kutukan, tidak ada cercaan, dan jangan salahkan dirimu. Semoga Allah ampunkan dosa kamu. Masya Allah. Ini respon yang sama yang Nabi berikan kepada orang-orang Mekah. Seterusnya tuan-puan, disebabkan akhlak seorang Nabi ini, akhlak manusiawi, yang mana bila ada manusia yang buat jahat dekat dia, bukan setahun, bukan 2 tahun, bertahun-tahun, 13 tahun Nabi berdakwah, ya, isteri Nabi di pulau, para sahabat di pulau, ada yang diseksa, Nabi dituduh ahli sihir, Nabi dituduh mereka cerita, dan pelbagai lagi tuduhan, tuan-puan. Nabi dituduh orang gila lagi, ya. Maka respon Nabi, Masya Allah, akhlak yang terbaik, tuan-puan. Hari ini tak ada kutukan, aku tak akan hina kau, dan jangan salahkan dirimu, semoga Allah ampunkan dosa kamu.
Kemudian Nabi berikan dua pilihan kepada mereka, orang-orang kafir ni, sama ada mereka ni bebas berjalan di Mekah ataupun mereka pilih untuk beriman. Maka inilah yang berlakunya pembukaan kota Mekah ni tadi, Fathul Mekah, dengan akhlak pribadi baginda. Ya, masya-Allah, dakwah bilhal dengan akhlak mulia yang ditunjukkan kepada Nabi, maka ya, berbondong-bondong manusia masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tuan-puan. Ini mesej yang sangat hebat yang kita perlu ambil perhatian berkaitan dengan akhlak. Hari ini mungkin kita ada ilmu. Hari ini mungkin kita pandai bercakap. Hari ini mungkin kita banyak duit. Kita banyak harta. Tapi berapa ramai orang yang ada akhlak mulia dalam berurusan dengan manusia, dengan orang yang lebih tua, dengan kanak-kanak, dengan mak ayah, dengan masyarakat. Tu akhlak yang Nabi nak bawakan dekat masyarakat, dekat kaumnya, dekat umatnya. Kitalah semua ni, akhlak bilhal ni sangat utama untuk memainkan peranan kepada manusia. Boleh tuan-puan? Itu tadabbur pada ayat yang kedua. Kita berpindah tadabbur pada ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka sucikanlah Allah dengan menyebut tasbih subhanallah ataupun subhanakallah, dengan memuji Tuhan engkau, bihamdi rabbika. Kemudian wastaghfir, dan mohonlah keampunan kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah yang maha penerima taubat. Tuan-puan, ayat ni mari kita kupaskan. Tadabbur pada ayat ketiga ni tuan-puan. Allah memberikan kemenangan kepada Nabi, kemenangan yang luar biasa, Fathul Mekah. Bila Nabi dah seronok dengan kemenangan Fathul Mekah, sepatutnya lah Allah tak gunakan perkataan fasabbih, sepatutnya Allah sebut fasyakkur ataupun fashkur, bersyukurlah. Tapi Allah tak gunakan perkataan fashkur, Allah menggunakan perkataan fasabbih. Maka sucikanlah Allah dengan memujinya dan memohon ampun kepada Allah. Contoh ginilah tuan-puan. Anak kita dapat result SPM straight A. Balik rumah, respon kita apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Respon kita apa? Bertasbihlah kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Nampak? Anak kita dapat rezeki, dapat panggil rezeki terpijak, contoh dapat Al-Awfar 100,000 contoh. Kemudian bila balik bagi tahu kat kita respon bertasbihlah kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Patutnya kata apa? Alhamdulillah, syukur. Ni ayat tadabbur yang Allah nak sampaikan dekat kita tuan-puan. Kenapa? Allah minta bila mana dapat nikmat, bila Allah beri rezeki, bila Allah beri kemewahan, responnya begini. Mari kita tengok tadabburnya. Tadabburnya adalah pada satu ketika Sayyidina Umar ni, sahabat Nabi ni, dia suka bawa budak, seorang budak ni dalam apa-apa majlis. Majlis orang dewasa lah, dia bawa budak tu. Nama budak tu adalah Abdullah bin Abbas, ataupun kita biasa dengar namanya Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas ni ataupun Abdullah bin Abbas ni adalah seorang manusia, waktu dia baby tu Nabi doakan kepadanya. Abdullah bin Abbas ni adalah anak, panggil apa? Anak buah lah. Sebabnya Abbas ni adalah pakcik Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas ni adalah anak kepada pakcik Nabi. Kira saudara lah, saudara Nabi. Kemudian waktu Abdullah bin Abbas ni, waktu dia bayi lagi, Nabi mendoakan dia. Apa doa Nabi? Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimna ta'wil. Doa yang ustaz baca di awal kuliah kan.
ataupun boleh amalkan, boleh baca dekat anak-anak ataupun baca untuk diri sendiri. Apa maksud dia? Ya Allah, ajarkanlah kefahaman ilmu agama yang mendalam. Allah mafaqihu fiddin. Dan wa'allimna, dan ajarkanlah ilmu tafsir Al-Quran, ilmu ta'wil. Ni diamalkan. Ya, doa ni boleh amalkan tapan. Doa yang Nabi baca, boleh amalkan dalam kehidupan kita. Boleh bacakan dekat anak-anak, pegang kepala anak baca, ataupun untuk diri sendiri, ya, sambil-sambil usap diri sendiri tu kan baca. Mudah-mudahan kita faham apa yang kita dengar kuliah, kita faham. Ya, ni doa yang dibacakan kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Saidina Umar ni dia nak buktikan dekat para sahabat yang lain bahawa budak yang dia bawa selalu ni bukan budak yang biasa-biasa. Maka Umar bertanya dekat para sahabat tentang surah An-Nasr tadi ni pada ayat ketiga. Kenapa Allah sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Kemudian para sahabat jawab, Allah nak bagi tahu supaya kita ni bertasbih, memujinya dan beristighfar. Itulah para sahabat jawab macam tu. Kemudian Saidina Umar minta budak ni tadi iaitu Ibnu Abbas ni untuk respon. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata dekat para sahabat, sebenarnya kamu semua ni jawapan kamu ni tak tepat. Ya. Sebenarnya ada isi tersurat yang Allah nak sampaikan pada ayat ketiga ni. Waktu tu Ibnu Abbas ni kecil lagi tuan-tuan. Dia dah dia dah berikan teguran kepada para sahabat. Para sahabat kabir-kabir hebat-hebat yang rapat dengan Nabi ni. Bukan biasa-biasa. Seorang muda. Maka apa respon Ibnu Abbas? Dia kata isi tersirat daripada ayat ketiga ni adalah isyarat. Ajal Nabi ni dah sangat dekat dah. Dan isyaratnya adalah Islam dah pun sempurna. Ya, Islam dah pun sempurna. Kemudian kenapa Allah sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Ya, supaya apa? Nabi membawa bekalan yang paling bernilai, iaitu bila kita nak mati tuan-puan, bekalan yang paling bernilai adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ni mesej yang Allah nak sampaikan. Habis kita nak mati bila ni? Kita tahu ke kita mati bila? Tak tahu. Maka kita bawalah bekalan yang paling bernilai, ya, sebelum kita nak mati ni adalah kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dapat keampunan Allah? Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah dengan 3 ujian tadi itu. Nak menyatakan keimanan, kita akan diuji dengan kefakiran. Kemudian kita akan diuji dengan tubuh badan. Diuji dengan darra, dengan kesakitan, iaitu pada tubuh badan kita. Kemudian wazulzilu, dan diuji dengan hati. Kadang-kadang tuan-puan, Allah uji kita sampaikan kita rasa titik terendah kita waktu tu. Waktu tu macam mana kita berhadapan dengan situasi sedang diuji? Kita nak salahkan Allah ke? Kita nak beristighfar, kita nak kembali kepada Allah? Maka waktu tu titik terendah kita, adakah kita nak kembali kepada Allah ataupun tidak? Maka isyarat pada ayat ketiga ni adalah tadi, ajal Nabi ni dah dekat dan Islam dah pun sempurna, sebab manusia dah masuk berbondong-bondong ramainya masuk ke agama Islam selepas Fathul Makkah. Dan mesej yang saya nak sampaikan juga, jangan pandang kepada umur untuk kita terima nasihat. Kadang-kala ada skeptikal masyarakat kita hari ni, kau berapa umur kau ni nak bagi tazkirah ni? Kau berapa umur kau ni? Allah memberikan ilmu, Allah memberikan kefahaman agama. Allah tak tengok umur tuan-puan. Ya, Allah tengok siapa yang Allah nak bagi. Boleh jadi orang yang lagi muda daripada kita, Allah bagi nikmat ilmu yang lagi banyak daripada kita yang dah pun berumur ni. Maka jangan pandang rendah, jangan pandang kepada umur orang yang memberikan nasihat. Sedangkan rezeki setiap orang Allah berikan nikmat untuk faham agama tu tak sama. Kemudian ada hadis berkaitan dengan Nabi bacakan satu doa ni bila mana hayat Nabi ni sudah pun semakin dekat.
dengan ajal. Iaitu satu doa yang malam ni saya nak sampaikan dekat tuan-puan, dan malam ni juga kita sama-sama amalkan insya-Allah tuan-puan ya. Iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa melazimi bacaan zikir ini waktu bila? Waktu Nabi rukuk dan sujud. Apa doa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya ulang semula. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini hadis sahih tuan-tuan. Nabi baca waktu bila? Nabi baca waktu rukuk dan sujud ketika dalam solat. Di luar solat pun Nabi baca juga. Ya? Kita boleh amalkan doa ni. Kenapa? Dalam doa ni tuan-puan merangkumi 3 perkara. Pertama, subhanaka, maha suci Allah. Maknanya kita sedang mensucikan Allah ni daripada perbuatan syirik. Ya? Kemudian, wa bihamdika, dan puji-pujian kepadanya. Dan yang ketiga ni, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Kemudian Nabi selain daripada Nabi baca tasbih, zikir yang kita baca dalam solat tu, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan. Nabi juga kadang-kadang Nabi tukar doa ni, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tak salah tanpa ni hadis sahih, tanpa boleh cek ya, tentang doa zikir yang tasbih yang Nabi baca ketika rukuk dan sujud. Nabi perbanyakkan. Mudah-mudahan ini memberikan kesan kepada kita semua, dan juga Allah ampunkan dosa kita sebelum ajal kita sampai. Jadi itu dia tadabbur surah An-Nasr pada malam ni tuan-puan. Apa pengajaran daripada tadabbur surah An-Nasr? Yang pertama, pengajaran yang saya nak sampaikan dekat tuan-puan berkaitan dengan ujian. Allah sebut tadi pada surah Al-Baqarah ayat 214 tentang ujian. Yang mana manusia ini akan diuji dengan 3 perkara dalam hidup ni. Kita akan diuji dengan kadang-kadang ada harta, kadang-kadang tak ada harta, kadang-kadang terlebih, kadang-kadang kurang. Diuji dengan sakit dan juga diuji dengan goncangan iman. Ya, maksudnya contoh ada maksiat depan mata, ataupun ada ataupun nak lari daripada maksiat tersebut. Nak lari ke tak? Nak pergi ke tak? Gitu. Kemudian ni 3 perkara ni lah kita kena jaga. Kalau kita dapat kawal ataupun kita dapat hadap ujian tersebut, maka barulah Allah sebut tadi penyataan iman itu, pengakuan iman itu barulah terserlah. Kalau hidup kita ni rasa macam tak ada ujian pun, itu belum diuji lagi. Kalau yang kita sekarang tengah diuji, itu hari anak aku sakit, ni suami aku sakit pula, ni anak aku sakit pula, diuji dengan sakit. Ini adalah salah satu daripada proses Allah sedang nak tengok kita ni betul-betul beriman ke tak kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mesej yang kedua, bila mana Allah Ta'ala berikan nikmat, Allah berikan keseronokan, Allah berikan benda yang menggembirakan kita tuan-puan. Jangan lupa untuk tasbih kepada Allah. Jangan lupa juga untuk kita ni istighfar juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bekalan hari akhirat kita adalah pengampunan Allah. Bila mana Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, insya-Allah syurga menanti kita tuan-puan. Seperti mana kisah dalam hadis sahih yang mana orang yang membunuh 100 orang. Ya, kisah dalam hadis sahih. Kemudian bila mana kematian dia keluar daripada tempat dia tinggal tu, dia meninggal waktu on the way nak pergi tempat yang barulah, tempat berhijrah untuk menjadi lebih baik. Dia meninggal. Kemudian dalam hadis tu sebut datangnya 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Ya.
Yang mana dua-dua malaikat ni mereka berselisih. Siapa nak ambil? Aku ke engkau? Aku ke engkau? Maka bertanya dekat Allah. Maka Allah kata cuba ukur perjalanan ataupun gerak langkah dia tu mana lebih dekat. Lebih dekat nak pergi tempat dia berhijrah ke ataupun lebih dekat dengan tempat lama dia. Maka bila malaikat ukur, tuan-puan, bukan 1 kilometer, ya, bukan 10 kilometer, sejengkal sahaja. Sejengkal lebih kurang gini kan. Sejengkal sahaja jarak dia keluar daripada tempat dia tu, lebih sedikit sejengkal saja menyebabkan rahmat Allah dia masuk syurga Allah. Walaupun dia bunuh 100 orang, tuan-puan jangan bunuh orang. Bunuh nyamuk jadilah. Bunuh bunuh lipas ke kan. Kita bunuh, jumpa lipas ke, jumpa cicak kan takut kan, nak bunuh rasa tak sanggup. Ni bunuh orang, tuan-puan. Dengan rahmat Allah disebabkan dia nak berubah. Maka apa mesej yang saya nak sampaikan juga kat sini? Kalau saat ini kita rasa nak berubah, jangan tangguh. Boleh jadi waktu kita tengah berubah ni, Allah tarik nyawa kita dan Allah memberikan rahmat sebab kita nak berubah ni, Allah berikan syurga. Kita tak tahu, tuan-puan. Boleh jadi contoh kita bersedekah. Kita ada duit lebih hari ni, tuan-puan. Dalam bank tu 20,000. Nak simpan sampai bila? Umur dah 60, 70, 80. Sampai bila nak simpan ratusan ribu dalam bank? Bank akhirat macam mana? Berapa banyak kita simpan untuk bank akhirat? Kita keluarkan untuk bantu agama Allah. Keluar untuk bantu orang susah, tuan-puan. Berapa banyak yang kita keluarkan untuk agama Allah berbanding untuk diri sendiri. Ya? Nak beli apa, nak makan apa, nak beli baju apa, nak beli kereta apa, sanggup beli, dah tak fikir berapa. Yang penting keselesaan diri. Tapi bila nak tolong orang, berkira-kira. Tengok dulu duit yang mana yang paling warna biru, yang paling kecil. Kalau duit shilling, ambil duit shilling bagi orang. Tapi untuk diri sendiri, sonok. Maka bayar, tuan-puan, ada rezeki, ada apa-apa sahaja kelebihan, jangan simpan seorang-seorang. Kerana Allah sebut banyak kali dalam Quran tentang infakkan harta, keluarkan duit yang kita ada ni, bantu orang susah. Kerana rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini, Allah mampu tarik, Allah mampu ambil bila-bila masa sahaja. Dan Allah akan tanggungjawabkan kepada kita di akhirat kelak. Rezeki yang aku beri ni, harta yang aku beri ni, dari mana kau dapat dan ke mana kau belanjakan. Yang ada dalam hadis, ada 4 perkara. Cuma masa tak sempat, saya nak hurai lebih. Sonok pula bercerita, sampai. Kita pergi kepada slot kedua. Slot tadabbur, insyaAllah. Dan slot talaki pula, tajwid. Saya akan bacakan secara ringkas. Sebelum tu, tuan-puan, iklan sebentar. Sementara saya ingat, takut saya terlupa. InsyaAllah, tuan-puan, minggu depan Ustaz tak ada, kuliah kita tangguh minggu depan sebab Ustaz akan terbang ke Filipin. Ini tahun kedua saya akan pergi ke Filipin. Buat apa, Ustaz? Saya akan mengadakan misi dakwah ke Filipin. 3 perkara yang saya akan bawa di sana. Pertama, kita akan buat misi korban lah. Ada kalangan tuan-puan yang dah pun join ibadah korban dengan Ustaz. InsyaAllah kita akan uruskan di sana. Kemudian yang kedua, kita akan buat infak kepada asnaf dan fakir miskin di sana. Tuan-puan, sana sangat daif sangat. Tuan-puan, orang-orang Islam di sana perlukan bantuan kita. Kita ni pakaian berapa banyak dalam bilik, tudung berapa banyak, ya, baju, kain, semua banyak sangat. Tuan-puan kat sana susah. Ya, orang Islam perlukan bantuan kita, orang-orang yang berada. Allah beri rezeki lebih kat kita. Kita kena tolong sahabat-sahabat, saudara mara kita, se-Islam kita. Kemudian yang ketiga, kita akan insyaAllah dekat Filipin tu juga Muslim Care Global MCG yang Ustaz bersama dengan NGO ni, kita akan buat masjid di kawasan Mindanao. Orang Islamnya ramai tapi masjidnya daif. Jadi kami dah buat plan. Tahun lepas kita dah melawat tapak masjid tersebut, dan insyaAllah tahun ni kita datang sekali lagi untuk membentangkan kertas kerja kepada tuan tanah tersebut lah.
untuk kita melancarkan pembinaan tersebut di Mindanao, insyaAllah. Jadi tuan-puan ada lagi kesempatan, kalau ada rezeki lebih nak dikongsikan, boleh rujuk Ustaz, insyaAllah. Kita beri buka peluang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ada benda yang kita dapat bantu masyarakat kita. Last sampai 3 Jun tuan-puan. Tarikh tutup penyelenggaraan sampai 3 Jun sahaja. Okey, itu sedikit iklan lah yang saya nak sampaikan. Baik, kita sambung untuk sesi tajwid pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa tuan-tuan. Sejam cakap hilang suara. Idza Jap Ustaz minum air jap Allahumma rabbi yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, tuan-puan. Saya hanya fokuskan kepada tempat yang kebiasaan pembaca melakukan kesilapan. Pertama, tolong ambil perhatian. Pada surah An-Nasr, pada permulaannya, kita jumpa dengan huruf Dzal. Huruf Dzal adalah salah satu daripada 3 huruf yang perlu dikeluarkan sedikit lidah. Idza, keluarkan sedikit lidah, tuan-tuan. Kalau tak keluarkan sedikit lidah, bacaan kita tertukar menjadi huruf Zai. Contoh Ustaz tak keluarkan lidah. Iza. Jadi huruf Zai, huruf Za dari atas bunyi macam mana? Za. Kan? Walaupun kita tak nak sebut huruf Zai, tapi dikarenakan kita tidak mengeluarkan sedikit lidah ini, menyebabkan sebutan kita ni salah, tertukar huruf menjadi kesalahan yang jali, kesalahan yang besar. Jadi beware, hati-hati, sebab tu kita main mengaji tuan-tuan. Tak lama pun nak habis dah ni kuliah kita. Betulkan sebutan, walaupun rasa janggal, walaupun rasa tak biasa. Ustaz, tak biasa buatlah, susahlah. Ya. Tak ada benda yang mudah dalam hidup ni tuan-tuan. Allah nak bagi pahala, maka kita perlu perbetulkan bacaan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian penghujung ayat pertama, kita jumpa dengan ha pedas. Ni tuan-puan. Ha pedas. Saya bagi istilahnya ha pedas lah. Sebab huruf ha ni, ha pedas ni, kita perlu mengeluarkan satu sifat yang dipanggil sebagai al-hams. Bunyi bisikan angin. Ustaz minta izin ambil masa lebih sikit supaya kita dapat manfaat perkongsian malam ni. Kalau ada buku, siapa yang ada buku Ustaz, kita buka sama-sama jap untuk ha pedas. Okey. Ha pedas ni adalah huruf yang keluarnya daripada bahagian kerongkong di bahagian pertengahan. Bahagian pertengahan. Kerongkong kita ataupun leher kita duduk tengah-tengah, dia duduk dengan huruf ain sekali. Jadi waktu sebut huruf ha ni, kita kena keluarkan sifat al-hams tu tadi. Sifat angin. Tengok belah kanan tu. Huruf ha ni ada 5 sifat. Al-hams, rukhawa, istifat, infita dan ismat. Saya fokus kepada al-hams dulu. Jadi dalam bacaan, mana tadi Okay, dalam bacaan, waktu kita wakafkan ayat pertama,
Ada yang share screen ke? Alamak. Siapa yang share screen? Sekejap Ada yang tertekan share screen. Okey. Tuan-puan, waktu kita menyebut hapedas ni di penghujung ayat, pastikan bunyi hapedas tu keluar. Contoh Idza jaa nasrullahi wal fath. Nampak? Fat, sebut fa dulu, sebut ta dulu tu. Fat, kemudian masukkan sifat ha tadi, angin dia tu. Wal fath. Fat. Kalau bahasa Melayu gini lah Fat. Macam tu. Fat. Kalau tuan-tuan baca, Idza jaa nasrullahi wal fath. Salah. Mana hanya? Hanya hilang. Sedangkan ha ni ada, maka kita perlu betulkan bacaan sampai kita masukkan sifat dia. Kalau tak, bacaan kita salah. Boleh tuan-tuan? Kemudian ayat kedua. Wara. Jangan wara. Seringkali saya dengar dia baca wara'aitan. No, bukan wara. Wara. Tebalkan huruf ra. Dalam Ustaz punya buku Ustaz ada kupaskan berkaitan dengan hukum ra. Waktu bila ra tebal, kenapa jadi tebal? Ada baris tertentu yang menyebabkan jadi tebal. Boleh buka tajuk hukum ra lah. Wara, wara'aitan. Kemudian kat sini wajibul gunnah, jaga bacaan dia. Wajib dengung tuan-puan. Tan, dua harakat. Kemudian nasayad, qalqalah, khurkha. Bunyinya suara kasar, seakan-akan nak buang kahak tadi tu. Yadkhu. Jangan yadhulu. Nampak macam sebut kha tapi tak tepat tu. Dia kena sampai kita rasa macam nak buang kahak, rasa kering kat tekak. Yadkhu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okay. Ni kat sini tak ada apa-apa sangat yang bermasalah. Kita pindah ayat ketiga. Fasabbih. Sekali lagi jumpa ha pedas. Zahirkan bunyi ha tu. Fasabbih. Kemudian lagi sekali ha juga. Bihamdi. Kemudian ra. Bihamdi rabbika wastaghfir. Kat sini ada ha bulat, maka bunyinya tebal. Wastaghfir. Masukkan sifat ha tebal tu pada ha bulat. Kemudian innahu kana tawwa. Sabdu pada waw kena tekan. Tawwaba. Alhamdulillah. Saya ulang balik tuan-puan untuk surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Tuan-puan sama-sama boleh ikut Ustaz baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan nikmat kelancaran lisan. Kita dapat membaca Quran dengan bacaan yang terbaik biiznillah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
كان توابا. Sadaqallahul azim. Puan-puan, saya buka peluang kot ada soalan sebelum kita tutup kuliah kita pada hari ini. Boleh buka mic, kot ada tanya soalan. Ada? Tak ada? Kalau tak ada. Ustaz, saya nak tanya. Tadi Ustaz kata subhanaka Allahumma bihamdika ya. Lagi apa lagi? Saya tak ada nak tulis dia. Oh, dia punya doanya tadi Doa tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli, dia tak ada tulis. Subhanakallah, maha suci Allah. Kemudian maha suci Allah, kemudian Allahumma wa bihamdika dan wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma. Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini ada 3 poin. Sucikan Allah, memujinya dan juga memohon keampunan kepadanya. Boleh diamalkan juga tuan-tuan dalam bacaan solat, rukuk dan juga sujud. Ni antara hadis sahih yang Nabi amalkan dalam solat. Kalau tak biasa buat lagi, insya-Allah nanti solat Isyak boleh amalkan. Ambil doa ni, screenshot siap-siap. Ada lagi soalan? Terima kasih Puan Mekmah bertanya. Sama Ustaz. Sama. Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi 2 minggu insya-Allah. Tuan-puan, doakan perjalanan kami. Kami akan bertolak 7 orang insya-Allah untuk misi kali ini. Perjalanan kami mudah-mudahan selamat, dipermudahkan urusan, semua sihat, dan juga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar lah perjalanan di sana insya-Allah. Akan datang kuliah kita yang berikutnya, kita akan kupaskan surah Al-Kafirun. Kenapa Allah mention Al-Kafirun tu? Ada kisah dia di mana saya tak nak ceritalah, masa dah habis dah. Kisah dia nanti kita akan kupaskan 2 minggu akan datang. Terima kasih ibu ayah tuan-puan yang komitmen luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun kelas kita ni percuma, tak ada apa-apa bayaran, tapi saya sangat gembira tuan-puan kerana tuan-puan sanggup datang join kita punya kuliah pada setiap hari Jumaat. InsyaAllah bertemu lagi pada sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.